Macam biasa kan, jalan-jalan. Saya ingat tempat ni air dia surut. Di satu tempat tu, air dia surut. So nampak ada tasar dia tu. Dia berbeza dekat sini, tempat dia, air dia pasang. Biasa dapat ikan apa bang? Udang jugalah. Oh ni mancing udang lah ni. Ah. Rapat sangat tu bang. Jangan rapat sangat tepi sungai. Ah. Biasa nampak sini bang? Jarang dia. Memang pot dia dan tempat dia berjemur juga kalau air ni surut. Dan nampaklah dia punya tebing-tebing dekat tepi ni kan. So kita nampak abang kita dari sebelah lah ya. Dia bekerja kat sini. Dia mancing betul-betul dekat tepi sungai tu. Bahaya juga pasal dia sering main dekat sekitar sini sebenarnya. Tapi tak apa, saya jalan-jalan, saya suka jalan-jalan. Kita tengok abang dekat bawah tu. Abang biasa dapat udang sini banyak abang? Kadang boleh juga, ada lebih. Ada lebih lah. Sampai 10 ekor lebih. Oh. Jadi ini abang mancing udang lah ni? Okay. Asli dari mana? Baru habis kerja lah. Tidak, sekarang kita lagi cuti lebaran. Oh ya, lebaran ya. Air pasang ni, abang ni cakap air ni memang belum surut lagi. Tapi tempat tadi yang saya pergi tu, air dia surut. Tapi di kawasan ni, air dia belum surut lagi. Sekarang baru pasang. Baru pasang kan? Sedang bercuti, cuti lebaran. Ya. Berapa lama cuti bang, kalau di sini? 4 hari. 4 hari sama sekarang. Oh, 4 hari. Bermula semalam? Mulai dari tanggal 18 kalau nggak salah. 18? Ya. Okay. Okay sahabat, macam itulah. Jadi bila kita tengok sahabat kita daripada seberang bertugas, bekerja di sini kan. Bila saya tengok diorang, saya kesian tau. Diorang nak cari rezeki, datang ke negara kita ni kan. Ya, lagipun diorang baik-baik sebenarnya. Ada segelintir yang tidak bagus yang macam di kampung saya tu bang. Ya. Dia ini bang. Macam ni. Dia sama teman-teman dia. Sini okey lah. Ya, okey. Kalau siapa-siapa yang cari masalah itu kan langsung dikeluarkan. Oh, langsung dikeluarkan. Ya. Langsung dikeluar maksudnya itu pulang ya? Dia diusir dari ladang sini. Diusir, dia masih tetap di sini ataupun dia pulang? Masih tetap di sini lah, tapi dia tidak kerja lagi di ladang sini. Pindah ke ladang lain? Ya. Seperti itu? Ya. Oh, nggak enak lah orang bilang bang kalau bikin masalah. Ya. Tapi abang rapat betul dengan gigi air tu. Abang pernah lihat yang penjaga di sini? Kalau itu jarang ada. Ada bang, dia di sebelah sini bang. Saya sudah rakam dia. Besar, warna hitam. Tapi ompong, nggak ada gigi. Yang saya rakam itu. Tapi kalau kita yang mancing-mancing macam ini, kalau misalnya ada kita yang mancing, kadang mereka sembunyi misalnya. Sembunyi. Abang pernah lihat dia timbul kepalanya? Enggak pernah. Enggak pernah lagi? Belum pernah lagi. Sahabat, kalau kita tengok abang ni, dia rapat betul dengan gigi air. Tapi kita doa-doa yang baik lah kan. Dia doa yang baik. Bisa-bisa dia di belakang kita situ. Di situ teman-teman. Itu di situ. Kalau air makin naik itu kita kadang pindah juga tempat. Ya. Pindah tempat yang tinggi macam itu. Ya. Kalau sahabat tengok kan dekat sini. Nih air dia naik sampai sini nih. Basah. Sampai ke atas nih. Sampai ke atas. Di mana ada lumpur sampai di situ. Benar. Oke sahabat, kita naik atas. Enak kalau ngobrol bareng-bareng sama abang nih. Enak, adem. Kita naik atas, tengok daripada atas lah. Abang masih dekat bawah lagi mancing. So ni kawan dia, teman dia. Sudah dapat? Belum? Ada? Oh, 4 ekor. Loh, taruh air lah. Bocor lagi di bawah. Hah? Bocor ember itu. Ya? Iya. Aduh, patutlah. Ya. Ya, nggak apa-apa lah. Iya. Ya,
Kampungnya di mana? Sama tu. Sama. Ya Indon. Yalah. Apa nama kampungnya tuh? Bima. Bima. Iya. Bima itu tepatnya di mana? Nyebra lagi Lombok lah. Di Di- Lombok. Iya. Kepulauan Sumatera atau gimana? Pulau Sumbawa. Sumbawa. Itu beda lagi lah. Beda. Sumatera beda lagi. Beda lagi depan lagi Sumatera. Berarti abang bukan di Kepulauan Jawa, bukan? Bukan. Itulah teman-teman. So bila kita ngobrol bareng sama mereka ini, otomatik kita ngobrolnya Indonesia, bang. Sebisa-bisanya saya cuba untuk ngobrol dalam bahasa Indonesia. Sebab bahasa Indonesia dengan kita tak ada jauh, tak jauh beza pun. Sama je. Cuma ada sebutan-sebutan yang ada sedikit perbezaan tapi masih bisa dipahami lah. Tengok saya cakap bisa. Sepatutnya boleh. Bisa itu boleh. Ya. Malaysia, filem-filem Malaysia banyak. Banyak. Itu lagi kartun anak-anak itu, Ya, Upin Ipin. apa lagi itu suka Ya, Upin Ipin. Upin Ipin. Ya, betul. Suka itu. Apa lagi bang selain Upin Ipin, Bobo Boy? Ya, Boboy banyak. Banyak kan? Ya, Hmm. suka itu. Budak-budak. Kan. Abang sudah berkeluarga? Sudah. Sudah. Abang Aidin ni, dia beritahu teman dia yang dekat bawah tu, kawan dia dekat bawah tu, supaya mancing dekat tepi tu lah, ataupun dekat jambatan ni. Tapi dia nak mancing sana. Pasal dia dah tengok dah buaya dekat sini. Besar, dia kata memang besar. Pasal saya dah rakam dah. Dia pun mancing dekat jambatan, dia tak mancing pun dekat gigi air kan. Risau juga bila kita datang tempat orang jauh-jauh, kita tak nak lah. Sebab bang, ada kalau pekerja daripada Indonesia datang sini dipanggil apa? NKRI. NKRI. Kalau orang kerja kat sini, banyak kejadian pekerja-pekerja daripada Indonesia yang bekerja ladang. Contoh macam di Miri, lepas tu ada lagi beberapa tempat saya dah lupa dah. Ada di antara diorang ni dimakan oleh buaya sebenarnya. Diorang tahu, bukan mereka tak tahu, mereka tahu, cuma alert. Waspada itu tak ada tau. Enggak ada waspada tu. Dia jangan lihat mereka ni baik. Saya kalau tengok buaya daripada jambatan, buaya liar ni kalau dia timbul, nampak macam jinak. Tapi sebenarnya kalau ada peluang, kesempatan, kalau dia nak menyambar mangsa dia ataupun menyergap mangsa dia, dia akan sergap mangsa dia. Dia akan sambar mangsa dia. Dia tak peduli pun. Pokok nipah ni hanyut. Besar betul. Saya pernah tengok nipah hanyut tapi tak sebanyak ni. Dia jadi macam satu pulau tau. Macam mana dia nak lalu dekat bawah ni? Dekat bawah jambatan ni. Tinggi benda ni. Dapat. Boleh. Ya. Tapi ember dia bocor. Bocor. Kalau boleh letak air biar dia segar. Ya. Ya. Oh boleh. Sangkut. Ya kan? Arus deras dia pasti bisa dorong lah. I got the sunrise in my face, empty space Dia boleh tolak beside dia. me in my bed. I get dressed in the same clothes as yesterday, and I'm upset 'cause every day's the same. When you Dia keluar juga. Cari pot lain. Baung ke ikan lunduk? Ikan lunduk. Kalau di Sarawak panggil ikan lunduk ni nama dia. Ya. Bukan Itu baung. sangat ni. Sengat. Ada sengat. Hati-hati. Hati-hati bang. Ya. Dalam klinik jauh. Ya. Klinik di KPS pun cuti sudah. Saya cuti sudah kan? Ya, Sebab sini ada ni kan? ada juga. Ada juga. Kita tanya dia suku apa? Dia suku Bima sebenarnya. Bagus untuk ditelusuri tu, nanti saya tengok dekat internet suku Bima ni kan.
Dia memang Indonesia tapi dia ada banyak suku macam kita jugalah kan. Nanti kita tengok dia punya tradisi dia macam mana lah. Sebab ada satu di kepulauan apa tu yang jenazah itu tidak dikebumikan tu, Toraja. Toraja. Pulau Toraja. Dia tak dikebumikan kan. So unik sebenarnya. Makin banyak suku-suku makin menarik untuk kita explore lah dia punya suku etnik dia tu sebenarnya. Macam kita di Malaysia jugalah. Dapat lagi ikan lundu anak dia. Bawang. Oh ni baung. Yang ni baung. Iya. Ini baung. Jap. Okey. Yang tadi lundu. Ya. Seakan-akan baung. Oh kalau di Indonesia panggil baung juga kah? Bawang juga. Ya. Ya. Oh. Tapi kecil bang. Ya, kecil. Kalau sahabat tengok dekat sini air pun nak pasang sebenarnya. Dia beza. Muara ataupun sungai ni dia beza. Dia punya pasang surut dia lah. Dekat sebelah sini baru nak pasang. Okey, kita tengok dekat sebelah sana. Okey, dekat sini baru nak pasang.